Usaha menelusuri asal-usul keturunan bukanlah tanda seseorang tidak mempunyai kesetiaan terhadap Malaysia. Sebaliknya, ia merupakan langkah untuk memahami sejarah keluarga, menghargai warisan nenek moyang serta memastikan nilai budaya dapat diteruskan kepada generasi seterusnya. Perkara itu ditegaskan oleh Ahli Parlimen Kota Melaka yang juga pengerusi DAP Melaka, Hu Puai Tiong menerusi satu hantaran di laman Facebooknya. Walaupun nenek moyang kita berasal dari tempat yang berbeza, kita dilahirkan, dibesarkan dan menetap di bumi Malaysia. Kita belajar, bekerja, membayar cukai serta bersama-sama membangunkan negara ini menurut hantaran itu. Beliau turut menegaskan bahawa hak demokrasi setiap rakyat perlu dihormati dan perbezaan sokongan politik tidak boleh dijadikan sebab untuk melabel mana-mana warga negara. Oleh itu, sebarang kenyataan yang melabelkan mana-mana warga negara sebagai pendatang hanya kerana mereka tidak menyokong sesebuah parti politik mesti dikecam dengan tegas. Hak untuk memilih dan menyokong mana-mana parti ialah hak demokrasi setiap rakyat. Perbezaan pandangan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mempersoalkan kedudukan seseorang sebagai rakyat Malaysia, ujarnya. Menurutnya lagi, Malaysia yang kini hampir mencapai 70 tahun kemerdekaan dibina melalui usaha dan pengorbanan rakyat daripada pelbagai kaum serta agama. Kita bukan pendatang, kita rakyat Malaysia. Malaysia ialah tanah air kita bersama, katanya. Perkembangan ini berlaku selepas Abdul Hadi mendakwa PH memainkan propaganda Islamofobia antaranya dengan menggunakan istilah gelombang hijau bagi merujuk kemarahan politik mereka. DAP, salah satu parti gabungan PH, turut berdepan kritikan apabila penyokongnya digelar sebagai pendatang yang diimport masuk oleh penjajah.